Assalamualaikum Pahlawan Anxiety 2.0. Gaya aku, cara aku baru. So aku pernah cerita kat korang psikosomatik yang paling ketara. Yang kedua, aku akan cerita pasal acrophobia. Sekarang aku akan cerita agorafobia. So apa yang aku kena pada agorafobia ni? Untuk warga-warga UIT, agorafobia ni sebenarnya kita tersepit di satu tempat yang kita rasa memang tak selamat. Sebagai contoh, aku ambil contoh aku sendiri di atas flyover di tempat yang tinggi. So kat situ kau ada agorafobia. Ditambahkan pula dengan agorafobia. Bila kau ada agorafobia ni, kau rasa di tempat yang tinggi dengan bantuan akan lebih lambat sampai. Kau akan berfikir, kau nak terjun ke? Kau nak lari ke? Kau kena fikir panjang. Yang kedua adalah lift. Okay? Bila lift di tempat yang sempit, kau akan ada agorafobia ni sendiri. Kau rasa dia tersekat. Kau rasa kau akan pengsan. Kau akan rasa tali lift tu boom. So benda ni kau akan berfikir nak kata selamat, dan mulalah tercetusnya panic disorder pula. Anxiety dah datang, panic pun datang. So orang akan sahkan kau hanyalah anxiety ataupun panic disorder. Caku adalah panic disorder lah yang doktor maklumkan. So bila kau kat tempat tinggi, tak ada bantuan, kau rasa kau naik bangunan yang tinggi, so macam mana? Kau rasa memang kau tak selamat. Lagi-lagi kalau lift yang kau pergi adalah menggunakan satu access card, hanya di floor kau saja. So macam mana kau lari? Katakan kau panik di tingkat 20, kau nak pergi tingkat 30. Kau terpaksa menahan panik kau sehingga tingkat 30. Dan kalau kau nak turun balik, ada ruang kau turun tangga, lari. Aku dah pernah kena benda ni, so aku cerita balik. Yang kedua, kau duduk, kau diam dalam tu, kau panik macam mana, jantung kau population yang sangat-sangat tinggi sekalipun, kau kena tunggu sampailah turun G. Okay, aku pernah cerita kan yang aku pernah kena sebelum ni. Okey lah, kalau 30 kau nak pergi tu, dia turun terus ke G, tak apa. Kena pula ada yang masuk. Walaupun ada orang sekeliling kau masa kau tengah panic attack, kau takkan rasa selamat selagi kau tak sampai kat bawah dan kau tahu kau boleh lari ke mana-mana hospital dan klinik. Itu biasalah sebenarnya kan. Itu yang kita namakan dia agorafobia. Ingat. So bila kau dah jadi trauma yang macam tu, sebenarnya kau dah mula rasa lift ni tak selamat. Jalan-jalan tempat yang macam flyover tak selamat. Segelintir orang akan kena benda ni sebenarnya. Dan lagi orang yang ada anxiety ni, tak semena-mena yang korang tak pernah rasa takut, tiba-tiba korang rasa takut. Benda tu pelik. So kat situ, bila kau dah lama tak pergi, macam aku, macam flyover yang first time aku kena, aku tak naik flyover bertahun tau. Shh, kacau benda tu. Nanti silent balik. Lepas tu, aku dapat tahu ini adalah aku punya andaian dan aku buat research, bukan daripada doktor. So aku dapat tahu adalah PTSD itulah. Sebab apa? Post Traumatic Stress Disorder. Aku mengelak tempat tu. So ada nama saintifik yang lain. So aku ambil yang senang. PTSD aku rasa ramai yang tahu. Simple. Itulah yang aku kena. Tapi aku dah boleh naik ke flyover? Aku dah boleh naik lift ke? Follow lah bro kalau nak tahu bro. Kan? Sebab apa? Aku cerita ni adalah pengalaman aku. Aku tahu korang pun ada pengalaman korang yang sama macam aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.